Hai, hari ini kita akan tunjukkan bagaimana untuk setting fungsi preset bagi convection oven S1 M2. Untuk oven S1 M2 ni boleh dipreset sehingga 6 program. So, first sekali kita tekan power button dahulu. Kita pilih mana-mana preset, contohnya kita pilih nombor 5. Ini adalah top temperature, convection temperature, bottom temperature dan masa. So, first sekali kita on dahulu semua function ni. Kita set dahulu top temperature. Untuk top temperature kita set dalam 300 darjah Celsius. Untuk convection temperature pula kita set dalam 230 darjah Celsius dan bottom temperature kita set dalam 200 darjah Celsius. Okey, sekarang kita on semula dan pilih nombor yang kita setkan tadi dan kita tengok adakah sama yang seperti kita setkan. Kita on semula, pilih P5. 300, 230 dan 200. Suhu yang ditunjuk sekarang ni adalah suhu semasa di dalam oven. Suhu ini akan meningkat sehingga suhu yang kita setkan. Okey, itu saja cara untuk kita setkan preset dalam convection oven S1 M2. Jika ada apa-apa soalan, komen kat bawah.